Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Wan Nur Adelia Adenin binti Wan Muhammad Fadli, wartawan TV PSS SK Kamil 2, SKK2 TV Channel akan membuat liputan majlis meraikan atlet dan pegawai MSSD Pasir Putih ke Kejohanan Mertas Desa MSS Kelantan 2025 melibatkan 30 orang atlet Mertas Desa. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. She don't mind, girl. Come on. Girl, I got you so high and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in low and bring it up. Don't you? Assalamualaikum Tuan, bolehkah saya ajukan beberapa soalan? Waalaikumsalam. Okey, boleh. Apakah perasaan pihak PPD Pasir Putih terhadap kejayaan yang dicapai oleh kontingen MSSD Pasir Putih dalam kejohanan ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasihlah kepada adik Adlia daripada TV PSS SK Kamil kerana sudi meneramah saya pada hari ini. Apabila kita tahu bahawa Pasir Putih mendapat kemenangan dalam kejohanan perayaan antarabangsa dan acara Mertas Desa, kita rasa teruja dan rasa bangga dengan tim pasukan Mertas Desa PBD Pasir Putih yang diketuai oleh Timbalan Bakat Murid saya, Cikgu Samsudin dan unit Bakat Murid Cikgu Zaini dan seluruh kepimpinan SK Kamil yang oleh Cikgu Saufi dan Jurati daripada Cikgu Amjad dan Feli kerana membantu merealisasikan cita-cita KPI PBD Putih nak dapat Johan peringkat kebangsaan. Ini satu kebanggaan yang tidak dapat saya nafikan. Merasa begitu gembira, merasa syukur sejarah yang pertama dilakarkan oleh PBD Pasir Putih yang diwakili oleh pelajar atau murid-murid pada SK Kamil 2. Tahniah dan sabarlah saya ucapkan kepada semua para kepimpinan, PBD, jurulatih dan sebagainya yang membantulah merealisasikan hasrat saya, hasrat PBD dan Johan peringkat kebangsaan bawah 12 tahun perempuan. Terima kasih. Tuan, apakah perancangan pihak PPD untuk terus memupuk bakat dan kecemerlangan atlet Mertas Desa pada masa akan datang? Okey, kita sudah ada perancangan dari dahulu lagi. Kita ada perancangan masa panjang dan juga perancangan masa pendek. Kita akan kumpulkan satu bengkel, menghimpunkan atlet-atlet yang berbakat dan kita kumpulkan juga masa satu perancangan yang teliti. Kita bukan kita saja mengharapkan tahun ini saja, tahun lepas saja, kita nak berterusan kepada lebih baik yang kita nak ramal lagi. Dan setakat ini kita berjaya bawah 12 tahun. Kita sekali benda kita nak bawah 15 tahun, bawah 18 tahun. Kita dah ada kesinambungan berkat kita sama semua dan perancangan teliti dan berpandukan peraturan-peraturan, rasa kita akan berjaya lebih hebat lagi. Kita dah ada lah. Kita dah cari peruntukan kewangan, sumbangan, kita ada jalinan dan jaringan dengan NGO swasta dan sebagainya untuk merancangkan, untuk mencapai kemenangan atlet-atlet PBD Pasir Putih. Inilah kita ada jalinan dan jaringan yang bergerak kerjasama semua, kepimpinan di PBD dan kepimpinan di sekolah. Itu harapan saya. Terima kasih Tuan atas kesudian ditemu ramah pada hari ini. Okay, sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih semua rekan-rekan sahabat. Terima kasih. Bersama saya juga penolong kanan kurikulum SK Kamil 2, Encik Azman bin Zahari. Cikgu, apakah impak penganjuran program pada hari ini? Baik, terima kasih. Antara impak yang kita dapat daripada penganjuran anugerah atau insentif kepada atlet-atlet Mertas Desa PPD Pasir Putih, yang pertama sekali akan menarik minat kepada pelajar-pelajar lain untuk menyertai sukan Mertas Desa lah utamanya. Dan ini juga sebagai pembuka semangat, kata apa,
satu langkah permulaan lah untuk menarik lebih ramai pelajar-pelajar, terutamanya di SK Kamel 2 dan seluruh pelajar-pelajar di PPD Pasir Putih untuk lebih fokus dalam sukan merentah desa. Jadi saya mengharapkan dengan adanya program ini, sukan terutama sekali merentah desa dan olahraga di Pasir Putih akan menjadi lebih cemerlang di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Terima kasih Cikgu. Bagaimanakah perasaan anda setelah berjaya menjuarai kejohanan merentas desa peringkat MSSM tahun 2025 dan apakah harapan anda selepas kejayaan ini? Alhamdulillah, syukur dengan nikmat Allah dengan atas kehadiran saya. Saya berasa bangga dan bersyukur atas sokongan ibu bapa dan juga rakan-rakan yang saya sayangi. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jurulatih saya yang telah melatih saya sejak 2023. Saya berasa bersemangat kerana telah mewakili saya merentas desa peringkat MSSM. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa saya yang telah sokongi saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana. PPD Pasir Putih. PPD Pasir Putih. PPD Pasir Putih.